pagi Ahad. Kita ke mana Farah pagi ni? Kita pun datang bilang cari kedai tu ibu. Tu dia. Di tempat tu dekat ni. Susu. Kita nak cari susu Korea, susu pisang, susu strawberry dekat Korea. Tapi kita tak tahu pergi kedai kat mana. So ni adalah hari terakhir di South Korea. Zas. Okay, Syamil akan tengok lah semua exit lah. Tuan-tuan dan perempuan tengok Syamil Tapi Syamil bagi tahu kok kat mereka kita nak turun mana, saat lagi turun nak keluar exit mana bagi tahu. Sebab kalau Syamil terlepas bandar ni pun boleh tengok sekali lah. Alright? Jangan buat prank macam apa ni. Lompat semua keluar. Alright. Bye-bye. Tak sabar lah. Rasa sedih nak balik ni. Tapi tak apalah, kita enjoy hari last. Tinggal kampung anak kuat. Mana perasaan nak balik? Sedih lah. Oh, saya tak sabar nak balik sebab nak jumpa family. Wow. Macam mana perasaan nak balik ni? Ini hari last kita di Korea. Okey, sayang, sabar tunggu saya. Macam mana perasaan? Engkau isteri yang ku sanjungi, lambang semangat cinta dunia. Oh, saya nyanyi lagi yo. Oh, siap menari. Macam ni. Saya gurau nak balik sebab saya rindu family saya. Macam mana perasaan nak balik ni? Nak balik noh. Ha? Korea dia. Oh, nak duduk Korea tu eh? Orang Korea dia. Orang Korea. No. Okay, kamsahamnida. Kita bersama dengan Putra. Macam mana apa perasaan Putra apabila nak balik ni? Syok lah, saya nak duduk seminggu. Tak buat. Seminggu lagi? Enjoy. Pertama kali jejak kaki ke tanah South Korea ni. Wow. Kan cuci. Datang balik ke Penang Malaysia semula nanti jumpa orang tersayang. Macam Okey, sekarang kita daripada pertahanan awam Korea. Kita bantu seorang peserta lah yang tidak berapa larat untuk naik bukit. Mana? No? Tu dia tengok menacok ya. Itulah kita bantu pertahanan awam. Kita pertahanan awam daripada mana Cik? Bang, Pulau Pinang. Sudah penat sebab tak buat babi lama. tiba-tiba bau. Sudah penat. Okey. Kalau Haji ni ligat, confirm dia lari. Guys, kita dah sampai di Masjid dekat Seoul lah. So dekat Itaewon. So inilah pemandangan masjid di Itaewon, South Korea. Siapa yang Islam, Malaysia ataupun Indonesia tu datanglah. Tak rugi kan?
Tangkap mengkarung. 날 보고 있음 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤지니까 잘 들어봐 play it 다시 말이지 since 17 널 지켜봤지 말을 못했을 뿐 여전히 네 주위를 맴돌아 두 눈을 뗄 수가 없잖아 혹시 너도 같은 맘일지는 난 궁금해 yeah. 네가 좋으니까 내 눈빛은 들려 you already know 너도 원한다는 걸 네가 미소가 번지니까 그걸 보니까 있다 네가 내가 말했었잖아 you already know 네가 맘에 드는 걸 Dia apa? Kita mahal kan? Dia tak pukul apa tu dia pukul kawan kita kan? Dia tempak kawan kita kan? Dia tempak tidur. I want to pay. How much all of this? 8, 10, 12. Can go 10,000? Ande. Boleh lah abang. 12 juga ah. Okay. Take 10 first and then I go for 2,000 more. 머리부터 발끝까지 다 사랑스러워 네가 나의 남자라는 게 자랑스러워 기다림이 즐겁고 이젠 공기마저 달콤해 이렇게 너를 사랑해 Ini kita borong ah. 세상이 힘들어도 널 Hari ni kita dekat tempat store, dekat stesen kereta api. Cuma sekarang ni kita ambil beg-beg kita lah untuk dibawa ke Incheon untuk lepas untuk hari esok untuk balik ke Kuala Lumpur. Pastikan sas. Okay guys, kita dah sampai Incheon Airport. Kita akan rehat sebentar. Flight kita esok 8.10 pagi. So I'll see you guys next. Bye bye. Selamat pagi. Selamat pagi. Jam menunjukkan jam 4.30 pagi. 4.30 pagi. Betul je 4.30 pagi. 4.30 pagi. Dekat akhir di Seoul kita naik flight D7505 dijangka tiba di Malaysia pada pukul 1 petang kan? Hopefully semua berjalan lancar. InsyaAllah. 준비를 하기 위해 안전벨트는 단단히 매어주시고 기내 점검을 하는 승무원의 눈에 잘 띄도록 착용해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 또한 테이블은 제자리로 해주시며 창문 닫음은 열어놔 주시기 바랍니다. 휴대전화, 태블릿 PC, 전자책의 비행기 모드는 유류 보충과 안전대무 시간을 제외한 모든 비행시간 동안 사용 가능함을 알려드립니다. 또한 노트북과 같은 큰 전자기기는 활주나 이륙통에는
Malaysia kau? Oh, rasa sedih lah sebab sampai Malaysia. Masih rindukan Korea. It's okay guys, let's go to our motherland. Bye bye. Okey, saya ambil 7, saya consider saya punya wasak lah satu. Betul tak? Made in Korea. Macam mana? Kita dah sampai Penang. Alhamdulillah, selesai. Ada keletihan sebab flight pun delay tadi. Cuma yang pasti, alhamdulillah kita sampai ke tanah akhir. Balik berjumpa dengan keluarga. Mudah-mudahan ada peluang lagi, kita boleh peluang bersama-sama. Okay. Semua selamat. Semua yang penting semua selamat, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Okey, zas. 날 보고 있음 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤지니까 잘 들어봐 play it 다시 말이지 since 17년 널 지켜봤지 말을 못했을 뿐 여전히 네 줄을 맴돌아. Okay, selesai kita punya trip ke Korea. Macam mana perasaan tuan-tuan? Zul, pengalaman yang baru untuk kami semua 16 orang. sedih. Sedih, gembira semua dah. Okey, penutup sikit daripada. Okey, alhamdulillah satu trip yang sangat best. Selepas ni insya-Allah akan ada lagi trip yang seterusnya. Nantikan daripada semua kita akan pergi ke negara lain. Okey, sebagai penutupnya saya akan berikan kepada Encik Ben untuk berikan satu nyanyian. Ya. 이렇게 다가올 줄 난 몰랐어 내 마음조차도 사랑 앞에서는 내 뜻대로 안돼 이럴 줄 알았더라면 처음부터 시작하지도 않았어 바보처럼 이제 와서야 난 뒤늦은 후회를 하고 있어 네가 사랑이 되지 않기를 빌었어 너만은 절대로 아니길 Ha